Apa khabar semua? Kalau anda seorang yang sedang makan gaji, tak kira lah kerja dengan government ke, kerja dengan private ke, and then anda tengok kan orang buat bisnes, nampak macam best je kan. Lepas tu terasa lah juga nak buat bisnes sendiri. Jadi sebagai seorang yang pernah buat kedua-duanya, pernah bekerja makan gaji dan pernah juga buat bisnes, dalam video ni saya nak explain kepada anda kenapa kerja makan gaji lebih best daripada buat bisnes. Now anda kena ingat, video ni bukan kata untuk discourage anda daripada buat bisnes, tetapi saya nak menceritakan kelebihan-kelebihan kerja makan gaji berbanding buat bisnes, supaya nanti anda boleh evaluate lah berbaloi ke tidak kalau nak tinggalkan pekerjaan anda untuk berniaga. Dalam video lepas ni saya akan ceritakan pula kenapa buat bisnes lebih best daripada kerja makan gaji. Jadi dua-dua perspektif kita cover, supaya in the end anda tahu apa kelebihan dan kekurangan kedua-dua benda ni. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok 5 sebab kenapa makan gaji lagi best daripada buat bisnes. Sebab yang pertama kenapa makan gaji ni lebih best daripada buat bisnes adalah of course dari segi financial security. Maksudnya anda bila anda buat je kerja apa yang bos anda bagi, dan pada hujung bulan ataupun pada awal bulan, sebulan sekali biasanya akan dapat gaji. Dan gaji tu dah dipersetujui awal-awal masa anda interview dulu. Jadi ini sebenarnya walaupun kita nampak sebagai suatu benda yang simple, dan bila anda dah bekerja lama, anda take this for granted tau. Rasa macam biasalah benda yang dapat gaji tu. Tapi pada orang yang dulu dia kerja kemudian pernah kena lay off, pernah kena buang kerja, maka masa tu baru kita sedar betapa nikmatnya tiap-tiap bulan dapat gaji. Tak kira gaji 2,000 ke, 4,000 ke, 6,000 ke. Jadi anda jangan underestimate betapa nikmatnya dapat gaji tu. Ada beberapa sebab kenapa dapat gaji secara konsisten ni sangat penting. Pertama sekali, kalau anda ada family, maka untuk menjaga family ni kenalah ada konsisten punya income masuk. Tak boleh kata 2 bulan dapat income, 6 bulan tak dapat income. Tak boleh macam tu. Nanti pembelanjaan anak contohnya, nak beli susu dia, yuran sekolah dia, yuran koko dia, segala baju-baju dia, macam mana kita nak bajet dengan betul kalau gaji kita tak masuk secara konsisten. Yang kedua, kenapa best dapat gaji ni adalah anda boleh plan anda punya financial tu dengan agak accurate. Contohlah, kalau gaji 4,000, okey, mungkin boleh spend 10% untuk bagi dekat mak ayah. Kemudian lagi 20% untuk bayar kereta, 20% lagi untuk bayar rumah. And then in the end, 30% untuk perbelanjaan bulanan contohnya. Jadi in the end, anda boleh budget dengan agak tepat berapa yang anda simpan, berapa anda bayar kereta, berapa anda bayar rumah. Dan benda ni anda tak payah risau sebab bulan depan repeat benda yang sama, gaji yang masuk dan pembayaran yang sama. Dan biasanya orang Malaysia ni dua benda terbesar yang kita akan beli adalah rumah dan juga kereta. Jadi untuk afford benda ni, kalau kita nak buat loan kan, bank pun nak tengok kalau kita ada gaji yang konsisten, memang mudah loan tu nak lulus. Dan bila kita boleh plan financial kita dengan baik, ini saya cakap kalau anda dah berkeluarga. Kalau kata belum berkeluarga pun, kemudian ada kerja yang tetap, and then calon mertua tengok kan, legalah sikit. Kalau anda nak jaga anak perempuan dia contohnya, tengok anda dah ada gaji tetap, maka lebih selesa begitu. Maka diorang pun lebih selesa lah kalau anda nak kahwin dengan anak diorang. Dan bila saya sebut pekerjaan tetap ni, definition dia adalah bila anda bekerja dengan government contohnya, ataupun anda bekerja dengan swasta tapi dah diserap masuk, bukan lagi probation. Kalau probation period tu belum selamat lagi tau, belum kira ada kerja tetap. Tapi of course nak kerja di government lebih stable. Sebab kerja swasta ni, bila company tu satu syarikat dia rugi, dia pun nak selamatkan diri, maka akan lay off pekerja dulu. Government jarang buat macam tu sebab prosedur untuk buang pekerja dekat government ni pun bukan satu benda yang mudah. Jadi itu sebab yang pertama, kerja dengan orang ni lebih best sebab financial security. Jom kita tengok sebab yang kedua pula. Baik, sebab kedua kenapa kerja makan gaji ni lebih best daripada buat bisnes adalah kita sebenarnya less stress. Sebabnya apa? Sebab bila bekerja tetap ni, kita memang ada jadual kita. Masuk pukul 8, keluar kerja pukul 5. Jadi kita punya kehidupan tu boleh diorganiskan around waktu ini. Ada orang tu kalau kadang-kadang pukul 12.30 tu bos bagi keluar lagi untuk ambil anak balik sekolah, lepas tu hantar pergi sekolah agama, pukul 2 masuk balik office. Jadi ini pun satu lagi nikmat yang besar lah kepada
orang yang makan gaji. Dia boleh predict masa dia exactly bila dia akan berada di tempat kerja, bila dia akan berada di rumah. Jadi maksudnya bila bangun pagi itu, of course bangun pagi, sembahyang subuh apa semua, and then pergi kerja. Balik kerja tu boleh spend masa, kalau sampai rumah on time lah, boleh spend masa lagi nak main dengan anak, nak keluar-keluar makan waktu malam, tak ada masalah. Kalau bisnes belum tentu boleh buat macam ni, sebab kadang-kadang tu sebulan banyak job, kena buat kerja tak kira pagi, petang, siang, malam. Kalau sebulan tak ada job pula, dah termenung sebulan, tak tahu nak buat apa, gaji pun tak masuk. Ini bukanlah bermakna kerja tetap ni mudah. Kadang-kadang kena juga overtime, kena juga balik lambat. Lagi-lagi kalau duduk dekat KL tu kan, kalau dah timing 4.45 tu balik, memang kena balik masa tu. Kalau balik pukul 5 suku, memang malam lah sampai rumah, sebab jam nak keluar dari KL. Lagi-lagi yang tak ada transport kan, pakai LRT lah, pakai bus lah, LRT pula breakdown. Of course, ini adalah masalah juga. Tetapi secara general, kerja makan gaji ni, pengurusan masa kita menjadi lebih stabil. Bila masa kita stabil, maka kita punya mental load pun akan berkurang. Bukan bermakna kerja dekat office ni tak ada stres. Of course, kadang-kadang ada kerja yang susah, bos marah, itu stres lah juga. Cuma stres yang saya maksudkan di sini adalah dari segi masa kerja tu agak tetap. Dan kita boleh kontrol kehidupan kita around masa kita bekerja tu. Okey, faham tak ni? Jadi kita dah tengok dua sebab kenapa bekerja makan gaji ni best. Yang pertama, income yang tetap, iaitu financial security. Dan yang kedua, kepala kurang sikit stres. Kalau anda tengah bekerja makan gaji sekarang ni, betul tak poin yang saya sampaikan ni? Cuba komen dekat bawah. Sebab yang ketiga pula bagi saya kenapa makan gaji lebih best daripada buat bisnes adalah sebab yang agak pelik tapi saya sendiri rasa, iaitu bila kita berhenti kerja untuk buat bisnes, kita akan jadi sunyi. Maksudnya kerja dekat office ni yang bestnya adalah kita tak sunyi. Of course lah, orang ni ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau extrovert tu dia suka sangat lah bila huha-huha dengan kawan. Tapi yang introvert ni macam tak berapa suka sangat. Saya kategorikan diri saya sebagai agak introvert. Walaupun sebagai seorang introvert, tetapi adanya kawan-kawan di sekeliling kita sewaktu kita bekerja dekat office tu sebenarnya adalah sesuatu perasaan yang best, yang mana kita tak appreciate kalau diorang ada. Bila diorang dah tak ada, barulah terasa. Ini termasuklah kadang-kadang kita tengok waktu lunch kan, nak keluar ramai-ramai pergi makan. Itu pun best juga sebenarnya. Of course lah, kawan-kawan kita ni bukannya semua yang kita suka dekat dia. Biasalah dekat tempat kerja ada kawan-kawan yang toksik, ada bos-bos yang toksik yang kita nak menjauhkan diri daripada diorang. Tetapi ada juga kawan-kawan yang best, betul tak? Ada kawan-kawan tu yang lebih daripada sekadar kawan dekat office. Hujung minggu pun kita jumpa dia, pergi memancing ke, pergi ride sama-sama ke. Jadi ini kita tak boleh underestimate betapa seronoknya ada kawan-kawan dan menyebabkan ini menjadikan kita rasa tidak sunyi. Kalau kata berniaga ni kan, pada permulaan perniagaan tu of course anda akan buat semuanya sorang-sorang. Macam sotong lah, ada tentacle kan. Finance pun anda buat, produk pun anda buat, marketing pun anda buat. Jadi tak ada masa sebenarnya nak bercakap dengan orang lain. Memang anda buat kerja saja 24/7. Kemudian kalau company tu hidup dan berjaya, of course lah nanti anda akan upah ramai orang dan mereka akan take the load off. Tapi pada permulaan tu memang agak sakit sikit. Memang perjalanan bisnes ni sesuatu perjalanan yang agak sunyi. Terutama apabila kita nak buat keputusan tu, kita tahu keputusan tu bergantung pada diri kita sendiri. Kalau dekat office kita ada keputusan yang susah kita nak buat, apa lagi, kita buat meeting lah, buat mesyuarat. Jadi apa-apa keputusan yang susah, buat mesyuarat, diminitkan dengan betul. Nanti kalau apa-apa jadi, keputusan tu menyebabkan company anda rugi ke, anda boleh present, ni kita dah minitkan ini, masa ni semua orang dah setuju. Jadi tak ada masalah. Jadi itu pentingnya minit mesyuarat tu. Jadi keputusan tu dibuat bersama-sama. Itu pun menyebabkan kita tidak sunyi juga. Nanti mungkin saya boleh buat satu video kenapa berniaga ni satu perjalanan yang agak sunyi. Bukan kata tak best, cuma dia sunyi sikit. Okey, jadi sebab yang ketiga saya nak explain kepada anda tadi, kenapa bekerja makan gaji lebih best daripada buat bisnes adalah tidak rasa sunyi. Okey, jom kita tengok sebab yang keempat pula. Sebab keempat kenapa makan gaji lebih best daripada berniaga adalah peluang ataupun perjalanan kerjaya yang agak clear. Maksudnya, tak kiralah kita masuk ke government ataupun ke swasta, kita biasanya akan masuk daripada bawah, betul tak? Selepas itu akan ada peluang untuk naik pangkat. Tak kira ikut company masing-masing, sama ada naik pangkat tu melalui time base ataupun performance base. Tapi poin yang saya nak sampaikan adalah akan naik pangkat juga. Jadi bila kita ada macam tujuan ataupun hala tuju sewaktu kita di company tersebut,
maka kita tahulah exactly apa yang kita nak buat untuk dapat kenaikan pangkat tu. Dan biasanya kenaikan pangkat ni bermaksud tangga gaji akan meningkat. Dan lupa saya nak sebut sebelum ni, gaji tu pun ada kenaikan tahunan, betul tak? Kenaikan tahunan ni kalau kerja government tu tak adalah banyak. Dia sekadar cukup untuk kita overcome inflation. Tapi at least adalah kenaikan tahunan tersebut. Ini membolehkan kita bajet dengan lebih tepat. Dan career progression ni pula, apabila anda sudah naik pangkat, next time anda nak berpindah company contohnya, anda boleh gunakan pangkat sedia ada tu untuk nego pula dengan bos yang baru. Dan benda ni biasa berlaku di swasta lah. Bila naik pangkat tu dah bekerja 3-4 tahun tak dapat naik pangkat dekat company asal sebab mungkin ada senior yang lebih layak, dia akan pindah ke company yang lain untuk naik pangkat. Tak ada masalah benda ni. Pindah-pindah kerja ni pun tak ada masalah bagi saya. Ini menunjukkan bahawa peluang untuk naik pangkat tu ada. Kalau kerja di government pula, kerja tetap, biasanya tak adalah pindah-pindah tempat kerja ni, melainkan disuruh oleh bos. Ada juga kalau di peringkat pegawai kerajaan yang tinggi, contohnya dia berada di HQ di Kuala Lumpur. Kemudian bos kata pergi jadi pengarah dekat Melaka lah contohnya. Masa tu pindahlah ke Melaka, naiklah pangkat jadi pengarah. Lepas tu bos kata okey, sekarang dah ada pengalaman, balik semula ke KL untuk naik pangkat lagi. Pun ada berlaku macam tu. Itulah kelebihan yang keempat bekerja dengan orang ni, iaitu career progression yang agak clear. Okey, jom kita tengok sebab terakhir kenapa kerja makan gaji ni lebih best daripada berniaga. Dan sebab ni ramai orang tak perasan. Sebab yang kelima, kenapa bekerja dengan orang ni lebih best daripada berniaga sendiri adalah disebabkan benefit-benefit lain yang kita dapat selain daripada gaji. Maksud saya adalah kalau kita bekerja dengan company swasta contohnya, maka company tersebut at least mesti ada klinik panel, betul tak? Jadi kalau kita sakit ke, demam ke, nak pergi klinik ambil ubat, kita boleh pergi klinik panel tersebut dan company yang akan bayarkan ubat tu, segala consultation apa semua, company yang akan bayarkan. Kalau berniaga ni, pergilah mana-mana pun anda kena bayar sendiri. Kalau kata pergi jumpa doktor, pergi pula hospital macam KPJ contohnya, nak jumpa doktor saja dah 200 lebih, tak termasuk ubat lagi. Jadi benda yang kecil-kecil ni yang company bayar, kadang-kadang kita tak perasan sewaktu kita bekerja di sana. Itu baru sakit yang kecil-kecil. Kemudian contohnya kalau anda bekerja dengan government, kerja pula dah lama, kemudian ada pencen, itu pun benefit yang orang tak perasan. Mungkin ada yang rasa kerja government ni gaji agak sedikit berbanding kerja di swasta, tapi ada pencen, kemudian ada KWSP dia, kemudian ada benefit-benefit. Contohnya kalau anak sakit, kena bedah, operate jantung contohnya, itu pun majikan akan bayarkan. Kalau nak bayar sendiri 30,000, 40,000 memang satu hal. Kemudian kalau travel, ada kelayakan kita untuk duduk di hotel contohnya. Benda-benda ni ada yang tak perasan. Kalau kata kita sihat sahaja, tak ada masalah, itu tak apa, kita tak perasan lah benda ni. Tapi kalau kita jatuh sakit contohnya, perbelanjaan-perbelanjaan yang ditanggung oleh majikan kita ni sebenarnya agak banyak. Itu belum lagi potongan-potongan lain yang diorang kena buat dan masuk ke dalam akaun kita. Jadi kalau anda tengah evaluate untuk meninggalkan tempat kerja anda untuk buat bisnes, maka anda punya financial calculation tu bukan setakat gaji tau, tapi termasuk benefit-benefit yang anda akan tinggalkan kalau anda tinggalkan pekerjaan tetap anda. Sekali lagi, ini bukanlah bermakna buat bisnes ni tidak berbaloi. Ada kelebihan-kelebihan dia sendiri yang akan saya ceritakan di video seterusnya. Tapi buat masa ni, inilah dia 5 kelebihan bekerja secara tetap ataupun bekerja makan gaji berbanding buat bisnes. Jadi kalau anda berminat dengan maklumat-maklumat macam ni, saya jemput anda subscribe kalau belum, dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Dan tak kira lah anda bekerja ni makan gaji ke, buat bisnes ke, yang penting pendapatan anda tu pendapatan yang halal. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.